Soalan yang kedua tadi ni cerita pasal anxiety. Baik, kalau tuan-tuan tengok, ini satu bala ni, bagus soalan ni. Ada 2-3 hari kebelakangan ni yang jumpa datangan kes dengan kita, Ustaz Taib, dia asalnya sihat. Saya tanya punca apa tahu? Dia suka tengok TikTok yang jenis yang menjerit apa semua tu, yang bubat dalam TikTok ni. Dia suka baca mastika. Dia suka tengok ni apa nama ni, ciri-ciri gangguan dalam internet sampai 40. Ni kalau berdebar ada gangguan. Kalau ini saka. Jadi bila dia fikir sampai bawa dalam mimpi. Tak boleh. Contoh gini, kita ni tuan-tuan, ada benda yang kita minat tau. Kalau orang tu minat ceramah, dia akan dengar ceramah. Kalau dia minat dengan pasar malam, dia akan suka cari pasar malam. Jin ni tuan-tuan, yang kita belajar lah. Saya tak kenal sangat jin ni. Yang saya pernah jumpa Sofia Jin dengan Oyo Jin. Jin Samsudin dengan cerita je. Okey. Bila kita pergi tu, apa tadi? Jin ni dia ada benda yang dia suka tau. Contohnya muzik-muzik tertentu. Contohnya Mak Yong. Contohnya apa nama ni? Kulit mayang. Contohnya orang main silat yang ada gendang-gendang tu. Dia suka, dia attract dengan benda tu. Macam pokok-pokok pun ada benda pokok-pokok, jenis pokok yang dia suka. Dia minat. Jadi kalau ada pokok-pokok itu jangan tanam lah. Bukanlah jangan kata ada pokok ni bersih jin ada. Tak. Tapi dia minat, dia suka. Bila kita buat rawatan, tengok-tengok kat rumah dia ada benda gini, dia punya kebarangkalian besarnya memang ada banyak. Nak cerita ke? Boleh je. Cerita ya? Tapi jangan tuan-tuan nanti bila tengok benda ni, ada jin. Jangan. Ini sebagai panduan kita. Panduan je lah. Kalau ada, kalau boleh tanam pokok lain lah. Ada sebabnya kenapa dia suka. Yang pertama, pokok buluh kuning. Pokok kelapa kuning. Kelapa gading. Pokok kekabu. Tebu kuning. Pokok ciku. Tak tahu kenapa. Sebab dia ikut kata setengah orang lah. Dia kata sebab jin syaitan ni dia rasa macam dia glamour tau. Ada kuning-kuning sikit kan. Sebabnya kalau nak buat apa pun, nak jampi apa pun, ikat kain kuning, kerih kain kuning dia, sebab dia ada macam status macam royalty sikit, macam raja-raja sikit. So dia rasa macam dia sikit lah. dia rasa macam gitulah. Kalau orang Pantai Timur panggil agah. Agah. Ada agah sikit. Dia rasa gitu. Kau tengok, kalau orang nak simpan kerih pun dia cari kain kuning. Kuning. Dia nak kena kuning ke? Tapi itu yang bekas telur tu kuning, tak apa, jangan cat lain. Tak ada. Jangan. Ini yang silapnya. Kalau kita tak dengar tak habis, katakan ini ada jin ni. Jangan. Okey. So, yang saya nak cerita tadi ni, dalam jauh pernah sikit. Dalam internet dan tuan-tuan dan puan sekalian, tanda-tanda gangguan yang dikatakan gangguan tu dia bercampur aduk dah. Bercampur aduk dah. Ada yang anxiety, ada yang fobia, ada yang macam-macam. Ada yang maknanya doktor punya ni masalah dia. Macam-macam kita kena tanya dia lah. Apa punca dia. Macam kadang bila dia selalu fikir, dia boleh berdebar juga. Memanglah berdebar nak tunggu tarikh penerbangan. Memanglah berdebar sebab nak tunggu tarikh perkahwinan, pernikahan. Memanglah berdebar ni suami balik daripada jauh lama. Memanglah berdebar. Memanglah berdebar sebab dia nak exam. So gangguan dia boleh masuk kat situ. Tak semestinya gangguan. Okey. Kami di Darul Syifa beberapa, saya ingat 5-6 tahun lepas lah, pernah bantu JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, untuk nak bantu dia punya penjawat awam nak menyelesaikan masalah kesihatan dia. Jadi kita buat bengkel setahun. Kita kumpulkan semua pakar-pakar psikologi, perubatan Islam dan doktor-doktor perubatan di kalangan ahli kita dan orang luar yang kita jemput. Kita senaraikan manakah senarai-senarai yang betul-betul purely gangguan, yang tak ada kena-mengena dengan emosi, anxiety ni apa semua tu. Ini masalah doktor, kedoktoran. Jadi kita dapat kesimpulan ada 11 dan kita buatkan satu borang. Yang borang ni digunakan di JPA sekarang ni. Dalam dokumen tu nama saya pun ada. Well, you know, bukan sebab bagus sangat, sebab saya diarahkan, sebab saya jaga lajnah pengurusan SOP dan tugas khas Darul Syifa. So, saya kenalah buat benda tu. Kita bantu JPA. Nak menyelamatkan masyarakat. Dia ada 11 questionnaire. So kalau datang ke Darul Syifa, dia ada satu borang nanti. Kita akan diminta untuk mengisi sendiri. Ada tak? So daripada questionnaire ni, kita akan tahu sama ada dia ni ada gangguan yang mild, yang medium, yang berat. Gitu.